Student IPT berasal Kedah, jangan lupa mohon insentif one-off masuk IPT ni. Jom Essential explain cara mohon. So, siapa yang layak mohon insentif RM300 ni? Pastikan korang warga negara Malaysia, parents lahir negeri Kedah dan duduk di Kedah, semak pemilih dulu untuk tahudun sebelum mohon, pendapatan kasar bulanan isi rumah sehingga RM5,249, sambung STPM, STAM, matrikulasi, asasi, politeknik, diploma dan degree full time bagi first semester tahun 2026, dah dapat surat tawaran daripada sekolah atau IPT, dah bayar pendaftaran awal atau ada surat terima tawaran sekolah atau IPT dan boleh mohon sekali sahaja sepanjang pengajian. Nak mohon dekat mana? Mohon online je dekat portal IBAK IPT di sppnk.kedah.gov.my. Jangan lupa sediakan salinan dokumen, IC pemohon dan ibu bapa, slip gaji ibu bapa atau penjaga, surat tawaran masuk sekolah atau IPT dan banyak lagi. Boleh pause untuk tengok lama sikit. Cepat save tarikh penting ni, korang boleh mohon start 1 Mac hingga 31 Oktober 2026. Share video ni dekat kenalan student IPT Kedah korang. Okay? Essential dah explain, jangan lupa follow.